Betul ke kapal Malaysia kena bayar tol sebanyak 8 juta ringgit untuk lalu Selat Hormuz? Isu ni timbul bila ahli Parlimen Subang Wan Chen meminta pihak kerajaan untuk menjelaskan dakwaan media antarabangsa yang kononnya Iran mengenakan caj sehingga 2 juta US dollar untuk setiap kapal yang lalu di selat tersebut. Bayangkan kalau betul ini bukan sekadar isu logistik, ia boleh beri kesan besar kepada harga minyak, perdagangan dan juga ekonomi kita. Tapi Duta Besar Iran ke Malaysia tampil beri jaminan bahawa kapal Malaysia dibenarkan lalu Selat Hormuz secara percuma. Kenapa? Kerana Iran anggap Malaysia sebagai negara sahabat. Jadi, laluan strategi itu dibuka tanpa sebarang bayaran. Malah, 7 kapal tangki Malaysia yang sebelum ini menunggu di Teluk Parsi kini dah dapat lampu hijau untuk lalu dengan selamat. Maksudnya di sini tiada tol 8 juta seperti yang didakwa dan laluan penting dunia itu masih terbuka buat Malaysia. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.